Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Tajuk pilihan saya pada hari ini ialah Rukun Negara, Tonggak Perpaduan Malaysia. Hadirin yang dihormati, Rukun Negara merupakan ideologi kebangsaan yang menjadi panduan hidup seluruh rakyat Malaysia. Rukun Negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 selepas peristiwa 13 Mei 1969 sebagai usaha untuk memupuk perpaduan, keharmonian dan semangat ciptakan negara dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum, agama dan budaya. Hadirin sekalian, subtopik pertama saya ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip pertama ini menjadi asas kepada pembentukan sahsiah dan akhlak rakyat Malaysia. Walaupun rakyat negara ini menganut pelbagai agama dan kepercayaan, setiap agama mengajar nilai-nilai murni seperti kasih sayang, kejujuran, amanah, hormat menghormati dan tolong-menolong. Kepercayaan kepada Tuhan melahirkan individu yang mempunyai pegangan hidup serta mampu membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Apabila seorang mempunyai nilai keagamaan yang kukuh, mereka akan lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai pelajar, prinsip ini boleh diamalkan dengan menghormati rakan yang berlainan agama, tidak menghina kepercayaan orang lain, serta sentiasa mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Sikap saling menghormati dan yang menjadi asas kepada perpaduan masyarakat di Malaysia. Jelaslah bahawa kepercayaan kepada Tuhan bukan sekadar prinsip pertama rukun negara, malah menjadi tunjang kepada pembentukan masyarakat yang berakhlak mulia dan hidup dalam suasana yang aman. Hadirin yang dihormati, subtopik yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Institusi yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu menjadi lambang perpaduan kestabilan serta kedaulatan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara bukan bermaksud memuja individu, tetapi menunjukkan rasa hormat terhadap institusi yang menjadi tonggak pemerintahan serta menzahirkan semangat patriotisme. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berbangga menjadi warga negara yang hidup dalam sebuah negara yang aman, makmur dan berdaulat. Semangat ini boleh dizahirkan melalui pelbagai cara, seperti menghormati jalur gemilang, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat, mematuhi undang-undang, serta sanggup mempertahankan negara daripada sebarang ancaman. Sesungguhnya, rakyat yang setia kepada raja dan negara ialah rakyat yang sentiasa meletakkan kepentingan negara melebihi diri sendiri. Hadirin yang saya hormati, subtopik ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan ialah undang-undang tertinggi oleh sesebuah negara. Perlembagaan menjadi asas kepada sistem pemerintahan di Malaysia serta menjamin hak dan tanggungjawab setiap warga negara tanpa mengira kaum, agama ataupun keturunan. Melalui perlembagaan, hak kebebasan beragama, hak mendapat pendidikan, hak sebagai rakyat dilindungi oleh undang-undang. Pada masa yang sama, perlembagaan turut menetapkan tanggungjawab setiap rakyat agar sentiasa menghormati undang-undang serta memelihara keamanan negara. Sebagai pelajar, kita boleh menghayati prinsip ini dengan mematuhi peraturan sekolah, menghormati guru, mengamalkan disiplin dan mengelakkan sebarang perbuatan yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Di alam digital pula, kita hendaklah menggunakan media sosial secara berhemah, tidak menyebarkan berita palsu ataupun kebencian yang boleh mencetuskan perbalahan. Hadirin sekalian,
Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menghayati bahawa rukun negara bukan sekadar 5 baris prinsip yang dihafal pada setiap minggu. Sebaliknya, rukun negara merupakan perpaduan hidup yang mampu membentuk rakyat yang berakhlak mulia, patriotik dan bertanggungjawab. Akhir kata, mari kita menjadikan rukun negara sebagai amalan hidup, bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi diterjemahkan melalui tindakan dan kehidupan seharian. Sekian, terima kasih.